3 sebab kenapa Gen Z nampak tua. Kalau kau perasan lah kan, Gen Z sekarang umur 20-an dah nampak macam 40-an. Tapi kenapa? Nombor 1 sebab gaya hidup dan tekanan mental. Ramai Gen Z hidup berkiblatkan social media. Tiap masa scroll, lepas tu banding hidup dengan orang lain. Sibuk nak kejar perhatian, kejar trend, kejar likes, kejar views. Sampai hidup stres. Stres ni boleh bagi kesan pada kulit. Timbul garis halus, mata sembab, kulit kusam, rambut pun cepat gugur. Nombor 2 sebab gaya pemakanan. Bila selalu makan fast food, minum minuman manis dan terlalu banyak makanan bergoreng, boleh bagi kesan kepada kulit dan rambut. Kulit muka boleh berjerawat dan kulit kepala jadi berminyak, boleh rosakkan kesihatan rambut. Nombor 3, sebab trend rambut yang macam-macam. Yang rambut lurus, sibuk nak kerinting. Yang rambut kerinting, sibuk nak lurus. Dalam proses nak buat tu, guna panas dan chemical. Lepas tu kerap kali bleach dan warnakan rambut. Bila selalu buat, rambut akan kering, pecah dan menipis. Walau muka muda sekalipun, tapi bila rambut gugur, efek nampak tua tu memang ketara. Untuk elakkan diri nampak tua, selain jaga kulit muka yang memang dah ramai aware, kena juga jaga kulit kepala. Kebanyakan produk fokus pada rambut, tapi yang ni fokus pada kulit kepala. Kalau tak detox kulit kepala akan tersumbat. Bila tersumbat, memang tak dapatlah nak serap nutrisi dari produk rambut mana pun. Nak lebih optimum, guna hair tonic ni sekali. Spray kat kulit kepala untuk stimulate pertumbuhan rambut. Kunci dia konsisten. Pakai ni slow-slow, rambut akan lebat dan sihat.